Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sunat sebenarnya kita trim, rapikan misai. Oleh itu sunat. Kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak ni payah. Kalau tuan-tuan boleh buat, ya silakan. Kalau tak boleh, cukur pun memadai. Tapi sunatnya di sini untuk orang lelaki bulu ketiak sunat cabut, orang perempuan sunat cukur. Nanti ke depan kat bawah tu mencukur bulu hari-hari. Ini orang lelaki sunat cukur bulu hari-hari, orang perempuan sunat cabut pula. Dia terbalik. Jenuh juga lah, sakit tu. Tapi tak tahulah orang zaman sekarang ni. Mungkin dia boleh buat kot kan. Tapi kita kata kalau cukur pun memadai. Kemudian menyikat janggut. Janggut tak sunat lah untuk potong. Okey, janggut tak sunat untuk potong, bahkan makruh, bahkan sebagai mazhab kata haram. Kita mazhab Syafi'i kata makruh. Boleh untuk janggut. Menginaikan uban dengan warna merah atau kuning. Dan jadi kalau ada uban ni jangan cabut tuan-tuan. Makruh, cabut uban makruh. Okey. Ni kadang-kadang orang jadi aktiviti kan. Mak-mak lu suruh ni kan aktiviti, suruh anak cabut uban. Makruh tu. Okey, uban ni biarkan. Bahkan kita ni ada uban tu dapat pahala pula kan kalau ada uban. Cuma sunat untuk kita warnakan. Warna apa? Warna merah atau warna kuning lah, dengan inai ataupun pewarna yang halal lah, yang tak menghalang air sampai ke rambut. Kemudian dan menginaikan dua tangan dan kaki bagi wanita yang telah berkahwin. Ni sunat. Terutama lagi kalau suami dia suruh. Kalau suami suruh jadi wajib pula. Okey, untuk inaikan tangan dan juga kaki. Dia kata untuk orang yang kahwin. Orang yang tak kahwin macam mana? Ada juga yang menginai. Hukum dia ada khilaf. Saya cuba cari hukum dia. Ada ulama kata harus, ada ulama kata makruh. Okey, ada ulama kata harus, ada ulama kata makruh. Untuk orang yang tak kahwin. Okey, inilah orang muda kan, perempuan-perempuan muda yang tak kahwin lagi. Kalau dah kahwin tak ada masalah. Okey, memang disunatkan. Kemudian dimakruhkan qaza'. Qaza' ni apa? Mencukur sebahagian rambut kepala pada satu tempat atau pada banyak tempat. Tu nama dia qaza'. Dia cukur kepala dia sebahagian, lepas tu dia tinggalkan sebahagian. Tak buat apa-apa. Macam kalau zaman dulu ni kan, jenis geng-geng ni kan apa? Skinhead tu kan. Kan? Apa? Dia cukur tepi ni tinggal tengah je kan. Betul? Itu skinhead. Dan saya pun tak tahu. Kan kita jenis apa skinhead macam ni pula apa? Tak tahu ke? Botak. Skinhead botak. Tu nama skinhead tu. Okey, saya memang tak tahu tuan-tuan bab ni, tak minat. Tak ada orang jugalah ajak lu kan. So kita pun tak tahulah benda-benda Allah ni. Cuma kita biasalah dengar nama-nama tu kan. Okey. Yang tu hukum dia makruh. Dia tak adalah sampai haram. Ada orang kata sampai haram kan, dulu viral ada ustaz kata haram. Sebab apa? Ada hadis. Memang tu ada hadis, tapi ulama kita kata hadis tu menunjukkan kepada hukum makruh. Boleh? Dia tak adalah sampai berdosa. Tapi seeloknya janganlah buat. Sebab apa? Nabi larang kan. Okey, Nabi larang. Macam mana? Ikat rambut maksudnya. Okey, laki rambut panjang ikat. Tak ada masalah nak ikat. Tetapi ketika semayang makruh. Ketika semayang makruh ikat. Kalau semayang disunatkan lepas. Ikatan tu lepas. Makruh. Okey, tapi sunat pakai kopiah. Tak pakai kopiah makruh pula. Tapi maksudnya kalau rambut dia panjang, rambut dia panjang diikat. Ketika semayang disunatkan lepas. Sebab apa? Bila dia lepas, rambut dia akan jatuh kan. Ketika dia rukuk, sujud tu rambut dia akan gerak sekali. Dalam hadis Nabi kata rambut itu juga rukuk dan sujud. Okey, rambut itu juga rukuk dan sujud. Yang disebut dalam. Jadi kalau kita ikat dia tak bergerak kan. Itu cerita dia. Boleh? Waktu lain tak ada masalah lah nak ikat. Okey, waktu lain tak ada masalah. Kemudian dia kata berjalan dengan satu kasut dan memakainya kasut sambil berdiri. Jadi berjalan pakai satu kasut ni maksudnya dia ada contohlah kita slipper hilang sebelah kat masjid. Ni biasa kadang-kadang hilang dua-dua belah, kadang-kadang hilang sebelah. Jadi adakah kita sunat adakah kita ni pakai je lah sebelah tu kan, yang sebelah kita? Tak, makruh pakai sebelah je kasut. Okey, makruh pakai sebelah saja kasut. So kalau ada satu je tak payah pakai langsung.
Okay, tak payah pakai langsung. Kecuali tak tahan lah. Ini ceritanya makruh. Dan memakainya sambil berdiri. Ini cerita kalau kasut tu yang jenis memang kena pakai duduk lah. Contoh macam kasut yang kena ikat tali, kan? Tapi kalau macam slipper kita je sarung gitu je, tu tak masalah. Ini cerita zaman dulu kita kena ikat dan sebagainya, kan? Kalau pakai berdiri tu kan ada kemungkinan possibility boleh jatuh dan sebagainya. Boleh? Sebab tu Syekh kata qaiman ammal madasu al-ma'rufatu al-an fala yukrahu fiha al-inti'alu qaiman. Dia kata ada pun slipper macam zaman sekarang ni tak ada masalah. Okey, maksudnya kita pakai terus dalam keadaan berdiri, dia tidak qamah. Li adamil khaufi sukut. Kenapa? Tidak ada takut tidak risau akan jatuh tu. Okey. Jadi kita selok macam tu je tak ada masalah. Adapun kalau yang jenis nak pakai tali, kita nak kena angkat kaki apa semua kan. Sebab tu sunat kita pakai ketika duduk. Jadi ini benda-benda yang nampak macam simple, kita buat je tiap hari tuan-tuan. Tiap hari tuan-tuan pergi kerja pakai kasut kan. Sebenarnya banyak benda-benda sunat. Dan semua benda ni kita cerita pasal kehidupan lah. Mungkin kita buat secara tak sedar, mungkin kita buat sebab dah kebiasaan dan macam itulah yang diajar daripada kecil. Tapi sebenarnya ni amal-amal yang agama kita ajar. Okey, amal-amal yang agama kita ajar. Dan benda ni sebahagian orang tak amal pun. Hatta orang-orang putih pun tak amal kan. Kebersihan, hygiene ni kan. Jadi benda-benda tu buruk lah. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang, kita maaf sebut lah, kita pergi swimming ke apa kan, tengok orang bulu ketiak pun tak cukur kan. Betul? Kita tengok ya Allah serabut kan. Jadi benda tu sebenarnya Islam ajar untuk kita cukur. Paling lama tuan-tuan 40 hari. 40 hari kita untuk apa? Untuk cukur lah bulu-bulu ni. Itu paling lama lah untuk kita simpan satu-satu masa kan, 40 hari. Tapi tak tahulah tuan-tuan boleh tahan lah 40 hari. Saya tak boleh lah. Saya alhamdulillah ayah saya ni anak askar. Ayah saya tak askar lah, dia anak askar. So saya cucu askar. Jadi mungkin ayah saya ni dia daripada kecil dilatih oleh atuk yang garang kan. Jadi rambut sentiasa pendek. Jadi saya daripada kecil ayah saya memang gunting rambut. Saya jarang-jarang pergi kedai gunting rambut. Kan? Jadi rambut saya memang sentiasa pendek. So saya tak ada masalah kat sekolah, tak pernah ada isu rambut. Kan? Kita memang 2-1. Tu je. Dia punya ukuran dia dah hafal. 2-1. Pergi kedai pun 2-1. Orang tu pun dah tahu dah. Kan? Mata gunting tu kan. Dah bila dah besar-besar lah, bila ayah kita datang ni, barulah kita cuba-cubalah tengok kawan semua ada rambut kan. Kita tak pernah ada rambut. Cubalah nak bela rambut. Allah tak boleh tuan-tuan. Sebab daripada kecil tak pernah ada rambut. Jadi bila ada rambut serabut. Jadi tak selesa. Jadi panjang sikit potong. Ada hikmah agak lah benda tu kan. Orang tua kita ajar gitu. Ala kulli hal, Allahumma salli ala sayyidina, benda tu syariat ni diajar kita tentang apa? Kemas. Okey, kemas, bersih dan kemas. Okey, bukan tapi perkataan yang saya nak cari tu obses. Jangan sampai obses. Sikit-sikit rambut lari sikit pun tak boleh. Kan ada orang sampai tahap macam tu. Okey, dia tak boleh lari sikit, sengit sikit tak boleh. Syariat tak sampai macam tu. Okey, sebab tu ada dalam hadis al-badadatu minal iman. Al-badadatu minal iman. Okey, badadah ni ialah kusut masai. Jadi Nabi kata kusut masai ni daripada iman. Jadi kisahnya ada seorang Syekh Hamzah Yusof, seorang ulama terkenal lah di US, di California. Jadi dia kata waktu dia zaman dia belajar di Mauritania kan. Mauritania ni di Afrika Selatan lah. Afrika Barat. Jadi dia kata waktu dia belajar Mauritania ni kawasan padang pasir. Jadi guru yang mengajar dia tu Syekh Murabitul Hajj ni wali besar lah insya-Allah. Wali min auliyaillah salihin. Min kibaril auliya di bumi Syirkin. Satu hari dia tengok baju Syekh ni macam berdebu. Yalah padang pasir tu. Dan dia orang ni memang duduk dalam kemah-kemah. Dia duduk dalam tent dia. Dia tak ada rumah betul lah macam kita ni tak ada. Kalau ada pun memang very basic macam kita punya store kan, rumah dia orang insya-Allah. Jadi satu hari Syekh tengok baju Syekh dia tu, Syekh Murabi tu dalam keadaan berdebu. Terlintas je dalam hati dia. An-nazafatu minal iman. Kan memang ada hadis, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Terus Syekh tu time tu tengah baca buku. Dan Syekh Hamzah ni dia terdetik tu dalam hati, dia tak cakap kat mulut pun. Terus Syekh dia tutup buku. Syekh kata, "Hamzah,
Kau pernah dengar tak hadis al-bazazatu minal iman? Dia pun kata, tak pernah dengar Syekh. Kau tahu tak maksud bazazah tu? Tak tahu juga. Pergi ambil kamus. Ambil kamus, buka. Jadi bila buka, dia tengok dalam kamus tu tulis al-bazazah ni maksudnya kusur masai lah. Jadi maksudnya apa? Kusur masai ni ialah bukan kusur masai, maksud macam tak ambil kisah. Macam tak ambil kisah tentang kebersihan ni ialah daripada iman. Lepas tu Syekh pun tak apalah. Jadi benda tu dia jadi wondering. Satu, dia macam macam mana Syekh macam tahu aku kan. Aku punya hati ialah dia kasyaf. Jadi ulama' macam tu lah dia punya tarbiyah kan. Cumanya dia jumpa ulama'-ulama' hadis ramai. Dia tanya, Syekh pernah dengar tak hadis? Tak pernah dengar. Dan nampak hadis ni macam kontradik dengan hadis yang kita biasa dengar tu kan. Kebersihan sebahagian dari iman. Sampailah akhirnya dia baca satu kitab Hujjatullah Al-Balighah, karangan seorang ulama daripada India, Waliullah Shah Dehlawi kalau tak silap. Shah Waliullah Dehlawi ni antara ulama pertama yang memperkenalkan ilmu hadis di tanah India lah, tanah India subkontinen ni kan. Bermula dari dia, sebab sebelum tu India dia orang tak fokus pun ilmu hadis ni. Dia orang sangat kuat dengan ilmu akal, mantik, kalam dan sebagainya. Bermula Shah Waliullah Dehlawi ni barulah ilmu hadis ni bukan tak ada tapi tak macam sekarang lah. Sekarang ni tak ada negara yang boleh beat India Pakistan dalam pengajian ilmu hadis. Dia orang tiap tahun khatam Sahih Bukhari. Tiap tahun. Hatta Mesir, Mekah, Madinah semua tak ada. Hatta Mekah, Madinah. Kan? Yang baca mungkin ulama' je baca. Ni baca dengan anak murid dengan syarahan, habis syarah satu kitab tu. Sahih Bukhari, 6 kitab hadis kan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah tu 6 kitab tu dalam masa setahun. Tak ada tempat lain. Sistem tu hanya ada di India, Pakistan, dan kita Malaysia cuba buat tapi kita buat 2 tahun lah. Sebab kita ikut silibus dia orang. Jadi tak ada, hatta orang Arab pun tak mampu buat yang tu. Setakat ni lah. Kan, setakat ni. Jadi penguasaan ilmu hadis tu pada dia orang. Jadi Maulana ni dalam kitab dia Hujjatullah Al-Balighah tu, dia sebut al-bazazatu minal iman. Tu memang ada hadis dia. Barulah Syekh jumpa hadis tu. Dia kata setelah 20 tahun kot dia dengar hadis tu, baru jumpa hadis tu. Jadi Syekh kata macam kontradik kan. Macam kontradik. Tak, sebenarnya hadis tu sesuai dengan orang macam mana. Hadis yang al-nazafatu minal iman ialah untuk orang-orang macam kita. Al-bazazatu minal iman ni ialah untuk orang apa? Untuk orang Arab Badawi. Maksudnya orang yang, faham tak? Maksudnya orang kampung yang kerja bendang, kerja sawah, kerja menoreh. Jadi kalau dia orang sibuk nak bersih, kan macam mana kan, jadi obsesif kompulsif. Jadi OCD pula tu kan. Betul tak? Ya kan, baru ni dah lecet, dah kotor dah baju kan. Dah nak katakan sehari tukar 50 kali baju. Jadi al-bazazatu minal iman ni sesuai untuk orang macam tu. Jadi kita nampak agama ni sesuai untuk semua orang. Okey, sesuai untuk semua orang. Masya-Allah lah. Saya nak sebut tu lah obses je. Jadi kita disuruh jaga kebersihan, betul? Tapi tak perlu obses lah tuan-tuan. Ada orang setiap kali ni nak kena cuci tangan sabun kan. Bagus cuci tangan sabun kan. Tapi sentiasa saja kan, setiap 10 minit cuci tangan sabun, tu awak dah OCD dah. Betul? Bila nak makan cuci tangan itu memang sunnah. Okay? Bila nak makan cuci tangan itu memang sunnah, walaupun kita nak pakai sudu sila basuh tangan kat lah. Tu ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita obses, tu dah keluar dari ruang lingkup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik, selesai. Nah, sekarang kita akan masuk bab yang baru tuan-tuan, iaitu tentang fardu wudu. Ni barulah kita masuk maqasid taharah. Kalau tuan-tuan ingat balik perbahasan taharah, saya ada sebut taharah ni dia ada maqasid, dia ada wasail. Okey, dia ada wasilah dia ada maqasid, maksud taharah. So maksud taharah ada 4. Wudu, mandi wajib, tayamum dan juga menghilangkan najis. Itu 4 maqasid taharah. Ada pewasail dia apa? Air, tanah, alat untuk samak dan juga batu untuk istinja. Betul? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu ialah wasilah. Jadi perbahasan kita sebelum ni cuma cerita pasal wasilah kan, kita cerita pasal air. Dia pasal air mutlak, air mutanajis, air
air musta'mal kan, air yang makruh, air yang tak makruh, semua tu ialah cerita tentang wasilah untuk kita ni bersuci. Now sekarang kita nak masuk kepada maksud bersuci. Dan maksud kepada bersuci yang pertama ialah apa? Ialah fardu tu. Boleh? Baik, kata pengarang, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu. Jadi faslun fi awwali maqasid tahara wa huwa al-wudu ismun masdarun tawadda'a. Wa masdar in akhadha min wudu'a. Wa laysa min khususiyati hadhihi al-ummah bal khassa biha al-ghurrah wa at-tahjil faqat. Baik. Dia kata wudu ni dia daripada perkataan wada'ah. Wada'ah ni dia maksudnya ialah bersinar, bercahaya. Okey. Sebab tu Syekh Hamzah Yusof dia kata terjemahan yang lebih tepat dalam bahasa Inggeris tentang wudu ni bukannya ablution kan, biasa ablution dalam bahasa Inggeris kan ablution. Kata ablution ni tak sesuai lah. Sebenarnya illumination. Illumination. Maksud yang kena dengan bahasa lah. Bahasa tentang wudu. Sebab apa? Sebab wudu ni dia memberi kita cahaya. Dia memberi kita sinaran. Memang macam tu lah. Okey, jadi yang sesuai dia kata apa? Illumination. Dan itu sebenarnya ialah illumination ni memang dia ialah ritual. Dalam Christianity dia ada pakai perkataan tu lah. Dia pun ada apa ni? Pembersihan lah kot. Pembersihan yang dilakukan. Jadi dia kata sebenarnya yang lebih sesuai lah. Tapi benda tu tak, kita panggil apa? Yalah, dia tak rasmi lah. Tak rasmi. Terjemahan tu tak rasmi. Yang rasminya ablution lah kan. Baik. Ala kulli hal, wuduk ni dia bukanlah khususiat umat ini. Maksudnya umat terdahulu pun ada yang ambil wuduk. Tetapi yang khususiat dia ni ialah, khususiat umat ni ialah ghurrah dan juga tahjil. Italatil ghurrah wa tahjil. Nanti kita akan bahas apa tu ghurrah dan apa tu tahjil. Nanti ke depan dalam bab sunat-sunat wuduk. Boleh? Dia ada kelebihan dia lah. Mana ni li izalati zulma az-zunub tu ma'khudhu min al-wada'ah wa hiya an-nadara. Okey, jadi wuduk ni ambil daripada wada'ah, maksudnya nadara. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Kan dalam surah Al-Qiyamah Allah Taala kata apa? Wajah-wajah mereka ni di hari kiamat nanti bercahaya-cahaya. Kenapa? Kerana mereka melihat Tuhan mereka. Kan berseri-seri, bercahaya-cahaya. Kan bersinar-sinar kerana mereka melihat Tuhan mereka di dalam syurga nanti. Jadi dia ambil maksud apa ni wada'ah ialah nadirah, kan, nadarah. Okey, kenapa bercahaya ni? Li izalatihi, kerana wuduk ni menghilangkan zulmatuz zunub, menghilangkan kegelapan dosa. Kan? Sebab memang dengan kita ambil wuduk terhapus dosa kita tuan-tuan. Bahkan kalau kita ambil wuduk, di dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang ambil wuduk, Nabi kata siapa yang berwuduk wa ahsanal wuduk, dan kemudian dia ambil wuduk dengan elok, dia memperelokkan wuduk dia, maka selepas dia ambil wuduk kemudian dia solat 2 rakaat, maka dia tu Allah Taala kata apa? Wajib bagi dia syurga. Nabi kata apa? Wajib bagi dia syurga. Mudah je tuan-tuan. Ambil wuduk dan sempurnakan wuduk, kemudian buat solat sunat wuduk 2 rakaat. Okey, Nabi kata apa? Wajib bagi dia syurga. Dalam hadis yang lain sebut siapa yang ambil wuduk dan sempurnakan wuduk dia, dihapuskan dosa dia. Seperti walau sebanyak buih di lautan. Walau sebanyak buih di lautan. Kan? Al-Qamakal. Apa ni? Tapi nak kata ambil wuduk ni memang menghapus dosa. Dalam menghapus dosa tambah dengan solat 2 rakaat pula. Dia wajib syurga pula. Wajib syurga. Jadi sebab tu amalan wuduk ni tuan-tuan ialah amalan yang sangat besar. Jangan kita apa nak sebut, jangan pandang enteng lah. Sebahagian orang ambil wuduk ni dia macam main air je. Itu masalah lah. Macam main air. Jadi kita biar jadikan wuduk ni sebagai betul-betul amal ibadah itu. Boleh Baik, khalas. Kemudian dia kata furudul wudu'i sittatun. Fardu wuduk ni ada 6. Boleh 6 perkara. Apa dia? Yang pertama, al-awwalu niyatu raf'il hadathi aw at-taharati lis-salati aw nahwi dhalika 'inda al-ghasl al-wajhi. Dia kata rukun wuduk yang pertama ialah niat mengangkat hadas atau bersuci untuk solat atau seumpamanya ketika membasuh muka. Boleh? Niat mengangkat hadas.
Jadi boleh niat nawaitu raf'al hadas boleh, ataupun niat untuk bertaharah, bersuci untuk solat pun boleh, ataupun nak niat wuduk, sahaja aku berwuduk, ataupun sahaja aku melaksanakan fardu wuduk, itu semua boleh. Semua niat tu tak ada masalah. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan, niat ni dia ada perbahasan yang panjang lah. Okey, dia ada perbahasan yang panjang. Saya ambil yang tak panjang sangat. Okey, jadi ulama kita mengatakan ada 6 perkara atau 7 perkara yang kita kena tahu tentang wuduk. Kena tahu tentang niat. Bukan wuduk ni, tak cerita wuduk. Cerita tentang niat je. Itu 7 perkara tu mereka rangkumkan dalam serangkap syair. Apa dia? Haqiqatun, hukmun, mahalun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Okey, 7 perkara. Apa dia? Pertama ialah hakikat niat. Haqiqatun. Yang kedua hukmun, hukum niat. Haqiqatun, hukmun, mahalun, mahal tempat niat. Zamanun, masa niat. Kaifiyatun, kaifiyat niat, cara niat. Syartun, syarat niat. Wa maksud dan maksud niat. Ada 7 perkara yang kita kena tahu tentang niat. Boleh? Dia perbahasan niat ni tuan-tuan panjang. Saya belajar pasal niat ni saja rasa ada kot 5 kelas. 5-6 kelas kan? Ya, 5-6 kelas pasal niat je. Okey. Tapi dia bukan dalam kitab ni lah. Dalam kitab yang lain. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Qawaid Fiqhiyah. Okey, Qawaid Fiqhiyah. Dia kitab fiqh agak tapi cerita pasal kaedah-kaedah fiqh. Sebab kaedah yang utama dalam fiqh ni yang pertama ialah al-umuru bimaqasidiha. Dan setiap sesuatu dikira dengan maksud dia, qasad dia. Maksud ni niat lah. So perbahasan pasal niat ni panjang ni. Mengambil masa itulah saya kata kan. Bukan. Saya lebih dalam 6-7 kelas tu. 7 kelas. So 1 kelas sejam setengah. 7 kelas kalilah tuan-tuan. Kan 7 jam lebih 7 jam kan, lebih dekat 10 jam lebih kan, nak belajar pasal niat saja. So niat ni dia bukan sesimpel yang kita rasa. Okey, tapi saya cuba ringkaskanlah untuk kita. Boleh? Jadi niat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pertama apa tu hakikatnya? Jadi kata para ulama, niat ni secara bahasa ialah al-qasdu, tuju hati. Itu bahasa lama lah, tuju hati. Hati kita ni cenderung kepada apa? Itu maksudnya secara bahasa. Adapun secara syarak, niat ni apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Apa dia? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Mengqasadkan sesuatu, menujukan sesuatu bertepatan dengan melakukan perkara tersebut. Boleh? Niat tu apa? Ialah menujukan hati kita kepada sesuatu bertepatan dengan melakukan perkara yang kita tujukan hati kita tersebut. Boleh tuan-tuan? Jadi itu ialah niat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita faham itu, niat ni dia mesti ketika mana di awal ibadah kebiasaannya lah. Di awal. Sebab itu dia punya ni. Kecuali nanti ada pengecualian dia. Kita akan sebut nanti. Boleh? So itu pertama, niat. Niat ni apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Mengqasadkan sesuatu bertepatan dengan melakukan sesuatu tersebut. Contoh tuan-tuan semayang. Ketika tuan-tuan takbir tu kan tuan-tuan hadirkan apa yang tuan-tuan nak buat tu. Sedangkan tuan-tuan tengah buat, memang tengah semayang lah, tengah takbir. Allahu Akbar tu takbir. Takbir tu kan rukun semayang. Tapi kan dalam hati kita kena hadirkan perasaan nak buat semayang tu. Itu niat. Boleh kan? Okey baik. Sama juga wuduk kan. Dia kata apa? Niat ketika basuh muka. Nanti kita akan sebutlah. Perkara tersebut ketika basuh muka. Maksudnya ketika air tu sampai ke muka, memang kita tengah membuat wuduk lah. Tapi niat tu apa? Kena hadirkan perasaan nak buat tu ketika sedang buat. Sebenarnya memang tak mungkin kita buat sesuatu tanpa niat. Kecuali kita ni gila ataupun kita ni tengah sleepwalking lah. Maksudnya kita inilah mengigau kan. Tapi selain daripada kita mengigau ataupun kita kena sampuk ke apa, kita mesti buat sesuatu mesti dengan niat. Tak pernah kita buat sesuatu tanpa niat, tuan-tuan. Cuma di dalam agama kita punya niat tu kita nak biar dia kita ada consciousness tu. Conscious. Kita memang memilih nak buat tu. Bukan hanya sekadar hanya macam rutin saja kan, berjalan macam rutin kita tak sedar. Tuan-tuan benar tak?
Saya tak tahulah. Tapi saya kadang-kadang banyak kali bila drive kan, biasanya malam ataupun siang kadang-kadang kita dah biasa balik rumah daripada kerja. Kadang-kadang kita tak perasan tahu-tahu dah sampai rumah. Nah. Kita mengelamun dengar radio kan, dengar lagu mungkin kan. Kita pun terfikir kita ke mana-mana, fikir itu fikir ini, tahu-tahu dah sampai rumah. Macam mana kita bawa kereta tadi? Tuan-tuan pernah rasa benda tu? Macam tu lah. Okey. Jadi kita tak nak ibadah kita macam tu. Biar kita ada feeling, bukan feeling, maksudnya kita sedar kita memang memilih untuk sembahyang. Kita memilih untuk buat ibadah tersebut. Boleh? Baik. Jadi itu yang pertama, hakikatnya. Yang kedua ialah apa? Hukumnya. Hukumnya apa tuan-tuan? Wajib. Pada semua kebanyakan ibadah. Boleh kata 99% daripada ibadah ni wajib ni. Kecuali beberapa lah. Okey, kecuali beberapa ibadah yang dia tak perlu kepada niat. Kenapa nanti kita sebut? Contoh baca Quran. Baca Quran tak payah niat. Kan? Tuan-tuan berzikir tak payah niat. Betul? Apa lagi, mencuci najis tak perlu niat. Okey, so ada ibadah yang dia tak perlu kepada niat, tapi ada ibadah yang perlu kepada niat. Kenapa ada ibadah tak perlu kepada niat? Nanti kita akan sebut kenapa. Boleh? Dia kita akan explain tu dekat nombor 7 nanti. Maksud niat tu. Baik. Tu nombor 2. Haqiqatun hukmun mahalun, tempat niat. Di mana tempat niat? Di hati. Okey, tempat niat ialah di hati. Tetapi sunat untuk kita melafazkannya dalam semua ibadah. Walaupun yang diriwayatkan ialah Nabi melafazkan niat ketika umrah dan haji, tetapi para ulama mengatakan pada semua ibadah sunat juga melafazkan niat. Sebab itu kita sebelum sembahyang kita usolli fardu maghribi salasa rakaatin adaan mammuman lillahi ta'ala, kan? Kita lafaz sunat. Lafaz itu sunat. Tapi yang dikira ialah apa yang dalam hati. Sebab tu nanti dia ada perbahasan. Kalau kita niat tak berbetulan kan, dalam hati niat maghrib tapi mulut sebut isyak, yang dikira mana? Yang dalam hati. Jadi dia ada perbahasan. Itulah dalam salah satu daripada perbahasan niat. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, haqiqatun hukmun mahalun wa zaman masa niat. Okey, bilakah masa niat? Masa niat di awal ibadah pada kebanyakan ibadah, kecuali beberapa. Okey, contoh solat, bila awal solat takbir, maka niat ketika takbir. Ambil wuduk, bila awal ambil wuduk, ketika basuh muka, maka ketika basuh muka. Ketika basuh tangan tu sunat dah, ambil wuduk dia ialah amal sunat. Jadi kalau nak dapat pahala kena niat juga. Ni ramai orang tak niat kan. Dan saya pun tak pasti kenapa. Tapi zaman dulu tak diajar benda tu. Ketika basuh tangan, kita tak diajar untuk niat kan. Tuan-tuan diajar ke tak diajar? Saya tak diajar lah. Yang saya ingat lah, kalau tidak kita buat. Saya bila belajar, kenapa dulu tak ada orang ajar kan? Jadi tak dapat pahala tuan-tuan basuh tangan tu. Macam basuh tangan nak makan, tak dapat pahala kecuali kita niat. Okey, tu beza dia. Tuan-tuan kumur-kumur masuk hidung kan, kita tak niat benda tu sebagai melaksanakan sunat-sunat wudu, tak dapat pun kan? Tak dapat pahala. Jadi kena niat lah. Tapi ketika nak basuh muka kena niat sekali lagi, sebab itu ialah awal ibadah wudu yang wajib. Kena niat sekali lagi lah, macam dia sebut nanti. Okey, itu niat. Tapi ada niat yang tak perlu di awal ibadah, dan ada yang memang tak boleh niat di awal ibadah, kena niat sebelum. Contohnya apa? Contohnya ialah puasa. Puasa lah salah satunya. Yang lain tu boleh niat ketika ibadah di awal dan sebelum. Tapi puasa dia memang kena niat sebelum ibadah. Dia tak sah niat ketika ibadah bermula. Okay? Puasa. Sebab apa Nabi sebut? Kena niat di malam hari. Tabyitun niyah. So kalau niat selepas daripada malam dah tak sah. Sedangkan puasa kita niat, kita mula puasa ketika siang. Subuh tu kira siang lah. Walaupun masih gelap, tapi dari syariat subuh tu dah kira siang. Okey. So kalau orang niat ketika mana dah masuk waktu subuh, takkan tak sah. Dia kena niat sebelum. Waktu sahur ke, tengah malam ke, lepas isyak ke, tak kisah, yang penting malam. Okey. Jadi itu kena niat sebelum. Ataupun contoh ni masuk raya haji ni kan, korban. Boleh tak kita niat korban tu sebelum sembelih? Boleh, daripada sekarang kita niat, boleh. Kan ketika beli lembu korban tu, boleh dah niat saya nak buat lembu ni jadi korban saya. Boleh? Tak ada masalah. Okey, dari awal lagi kita niat. Tak sembelih lagi, tak apa, tak ada masalah. Okey. Apa lagi? Bayar zakat. Kan, bayar zakat. Adakah ketika jumpa Tok Amil tu,
kita salam dia, ketika itu baru niat tak? Tuan-tuan ambil duit siap-siap kan. Okey, ni duit zakat saya. Faham? Kan? Dah niat dah. Ni duit zakat saya. Siap. Okey, ketika jumpa asnaf ke jumpa amil, nah duit. Ni apa ni? Ambil je lah. Kita tak bagi tahu pun tak apa. Okey, kita tak bagi tahu tak apa. Tapi dia akan masalah lah kalau kita ada hutang orang tu. Dekat sakit, orang tu ingat kita bayar hutang bukan bayar zakat. Kan? Itu dia masalah lain ni. Dia dah campur aduk lah masalah. Tapi secara asas nak beritahu apa? Boleh ni awal. Okey, boleh ni awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah. Tu contoh-contoh benda yang boleh ni awal. Contoh ni haji. Kan? Adakah kita niat haji memang kena niatkan miqat? Kan kita niat dia ada miqat dia. Miqat makani kan, miqat. Kalau kita dari Malaysia, kalau kita terbang memang direct dari Malaysia, kita akan lalu Zulhulaifah. Qarnul Manazil. Kan? Kita Qarnul Manazil. Adakah memang betul-betul ketika lintas, ketika flight buat pengumuman tu baru kita niat? Tak. Dari Malaysia pergi keluar rumah lagi kita dah boleh niat dah. Dekat KLIA boleh niat. Ketika atas kapal terbang tak fly lagi kita boleh niat dah. Tak ada masalah. Awal lagi kita boleh niat. Macam saya ni memang niat awal lah. Saya dah atas kapal terbang tu, dah lepas makan sebelum tidur saya niat. Sebab saya takut tidur lagi terlajak. Tengok-tengok sampai Mekah dah, sampai Jeddah dah kan. Jenuh lah. Kalau dah sampai Jeddah dah, niat tu boleh, tak ada masalah. Tapi kena dam. Itu cerita dia. Tak nak kena dam tu cerita ni. Okey. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh ni awal, tak ada masalah. Tapi kalau kita okey, kita memang tahu kita akan bangun dia 30 minit je sebelum nak mendarat tu dah sampai dah. Baru sampai Qarnul Manazil tu kan. So kalau kita confident kita 30 minit sebelum mendarat tu kita boleh bangun. Niat waktu tu lah. Ada of course lah niat dekat miqat tu afdal. Afdal lah, sunnah. Tapi kalau nak niat awal boleh tak? Boleh saja, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Okey. Tadi apa? Haqiqatun, hukmun, mahalun wa zaman. Kaifiyatun, kaifiyat niat. Cara niat. Kaifiyat ni ialah cara. Cara niat berbeza mengikut ibadah. Kalau solat usolli lah, solli fardu maghribi, nanti kita akan tengoklah. Solat pun dia ada beza-beza, ada solat fardu, ada solat sunnah kan. Dia ada beza ni ada tu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau puasa nawaitu sauma ghadin. Kalau haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala kan. So dia beza-beza lah. Beza niat ikut beza ibadah. Kaifiyat. Syartun, yang keenam ialah syarat. Syarat ni apa? Syarat ni ada 4. Pertama, Islamun nawi. Islam ni orang yang berniat. Jadi tak sah orang kafir niat. Tak sah. Okey, kecuali satu masalah. Masalah ni rare lah. Tapi berlaku je zaman sekarang. Cuma kat Malaysia mungkin susah nak jumpa. Iaitu apa? Apabila seseorang dia kahwin dengan ahli kitab. Seorang Muslim, seorang lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan ahli kitab, Nasrani ataupun Yahudi. Boleh ya? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, hampir-hampir mustahil lah zaman sekarang ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah. Habis tu yang orang-orang kat luar negara tu kahwin macam mana? Tu wallahualam. Dia mazhab lain lah kot. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia mesti daripada Nasrani dan Yahudi yang asli. Maksudnya tok nenek moyang dia semuanya Yahudi, Nasrani sampai ke zaman Nabi Musa, Nabi Isa tu. Jenuh lah. Jadi Cina-Cina yang ada ni confirm bukan? Confirm tak boleh kahwin. Okay. Maksudnya kita tak nak dia convert. Maksudnya dia nak stay dengan agama Kristian ni. Boleh tak? Tak boleh. Dia asal Buddha kot. Untuk nenek dia Buddha tak ada agama juga agama kan. Baru je dia jadi Kristian kan. Jadi itu tak salah dalam mazhab Syafi'i, tak sah. Kan? Orang putih lu mana ada agama kan? Agama maksudnya orang contoh US kan. US lu kan kalau yang asli US lah. Kalau yang US daripada UK mungkinlah Kristian kan, mungkinlah Kristian. Tapi itu pun dia ada syarat lah. Panjanglah ceritanya katalah kita kahwin. Masalahnya apa? Apabila isteri itu dia datang haid, dah habis haid, sebelum suami dia nak bersama, isteri itu kena mandi wajib kan? Haram menyetubuhi isteri yang haid. Dia dah habis haid, dia kena mandi wajib dulu. Kan? Barulah boleh bersetubuh dengan dia. Nak mandi wajib kena niat. Dia ni kafir, niat tak sah macam mana? Dalam masalah ni dibenarkan. Ini exception.
Sebab kalau tidak, nikah sekali je lah tuan-tuan, lepas tu dah tak boleh pakai. Dah jenuh kan. Itu. Betul? Tu dia punya ni lah. So, ni je satu-satunya orang kafir boleh niat. Dalam ni masalah. Sebab syariat bagi kahwin, so syariat bagi jugalah. Kalau tak, payah nak buat macam mana. Betul? Okey. Apa dia? Ya, dia kena mandi wajib. Sama kan, lepas dia bersalin kan, dia nifas kan, nak sama balik tu, dia kena mandi wajib. Okey? Dia kena mandi wajib. Walaupun dia Kristian, walaupun dia Yahudi. Mana tahu jodoh tuan-tuan ni kan apa ni? Yalah, dunia sekarang tak apa sepadan kan. Orang dah kahwin dengan orang luar ni dah ramai dah kan. Dulu pun ramai je kan. Cuma biasanya kita suruh convert lah. Tapi ada yang tak nak convert. Saya ada kawan saya, dia punya sepupu dekat Australia, nak kahwin lah dengan perempuan Kristian ni kan. Tapi perempuan tu tak nak convert. Family dekat Malaysia ni pening lah. Family tak bagi. Dia kata kalau tak bagi, dia tak nak balik Malaysia. Sudah. Jenuh lah. Ni pun perangai juga kan, menyusah kau orang. Okay. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda tu berlaku. Saya ingat lama dah ni kes ni kan. Jadi kes tu dia orang rujuk kepada Mufti Perak time tu almarhum Ustaz Rusani dah tak sihat lah. So dia orang rujuk kepada timbalan mufti time tu lah. Dr. Zamri kan. So sekarang saya pun tak tahulah apa isu kahwin ke tak kahwin, saya tak tahu. Tapi itu kawan saya lah beritahu saya kan. Dia punya sepupu nak kahwin. Boleh? Kita berhenti sini lah tuan-tuan. Atas sempat habis. Nanti ingatkan saya pasal niat tu. Dia tak ada dalam buku ni. So saya kena syarah lah. So tuan-tuan ingatkan syarat niat tu boleh. Wallahu alam, kita berhenti sini dulu. Yang baik itu datang dari Allah, kurang itu datang dari kemandi saya sendiri. Saya minta maaf tuan-tuan, kira bulan depan kita cuti lah Bulan depan dan bulan satu lagi sebab